Salam sejahtera. Info sukan terkini. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, telah mengesahkan bahawa mereka telah menghantar rayuan rasmi kepada Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS, di Lausanne, Switzerland. Menurut wartawan Astro Arena, Fina Nasrom, rayuan ini adalah usaha FAM untuk mencabar keputusan yang berkaitan dengan 7 pemain warisan negara. FAM kini mempunyai tempoh 10 hari, iaitu sehingga 18 Disember ini, untuk mengemukakan hujah bertulis yang lengkap dan terperinci bagi menyokong rayuan mereka. Dokumen ini amat penting bagi memastikan kes FAM dapat dipertimbangkan sepenuhnya oleh pihak CAS. Sebelum ini FIFA telah menjatuhkan hukuman terhadap FAM dan 7 pemain warisan atas dakwaan penggunaan dokumen palsu untuk membolehkan pemain menyertai skuad negara.